Okay guys, aku nak unbox satu power bank yang paling mahal aku nak dapatkan. Yang ni harga dia 200 lebih dan dia punya kapasiti adalah 10,000 mAh daripada Anker. Ini adalah Anker MagGo yang mana dia boleh charge handphone menggunakan wireless charging dan juga MagSafe. So, kita buka sekarang. Dalam kotak apa yang korang akan dapat adalah satu power bank yang cantik. Sesuai dah dengan harga dia. Buka. Cantiknya. Dia ada dua warna tau, warna hitam dengan warna putih. Aku ambil warna putih sebab nampak suci sangat. Yang ni kalau korang nak pergi travel jangan risau sebab dia memang flight approved. Dengan saiz yang kecil macam ni dia boleh charge iPhone 16 Pro aku ni daripada 0 ke 30% dalam masa 25 minit je. Sebab dia punya speed wireless charging 15 watt. Boleh tahan juga. Taklah fast charging sangat tapi dia okey sebab kalau laju pun akan buatkan handphone jadi panas. Untuk 10,000 mAh ni dan aku gunakan iPhone 16 Pro, bolehlah charge sekali penuh dan ada extra 30% untuk charge seterusnya. Kalau bateri power bank ni dah habis, korang boleh charge je menggunakan apa-apa kabel Type-C dan dia boleh penuh balik dalam masa 2 jam setengah. Dekat bahagian tepi ni ada button yang mana kalau korang tekan akan keluar display lampu ni menandakan berapa persentage bateri yang tinggal. Bawah ni ada lubang Type-C untuk charge power bank ni dan juga untuk charge keluar pergi ke phone korang kalau korang gunakan kabel. So, jom try charge phone aku menggunakan wireless charging daripada Anker MagGo ni pergi ke iPhone 16 Pro aku. Mantap habis. So guys, kalau korang ada bajet lebih nak dapatkan power bank yang cantik, yang tahan lama, yang elegan dan juga mahal, ni daripada Anker. Anker MagGo. Ada dalam link kat bawah.